Ha. Mi tiao tom yum pun ada. Okey. Korang boleh tengok kat situ. Okey. Senang je korang buat dia. Simple je, simple dimple. Nak tak ni? Mi Bandung kita. Sini boleh. Tiba sangat minyak. Okey, sini ya. Okey. Mi Bandung by Arwah. Senang je korang. Dah siap dah. Simple je kan? Macam tu je. Kita bubur rebuskan dia punya mi dulu. Okey, rebuskan sekejap dalam 5 minit macam tu. Lepas tu masukkan dia punya perencah ni. Lepas tu letak telur. Okey, letak telur. Lepas tu last kali baru kita letakkan bawang tadi. Bawang goreng dia bagi juga bawang goreng dengan daun bawang ni saya letak. Okey. Korang ikut korang lah, optional korang letak. Nak letak udang boleh, nak letak limau kasturi pun boleh kalau ada. Okey, perahkan limau kasturi ke, memang sur korang. Okey, yang ni dia dah serap dah kuah dia. Kalau korang buat kuah banjir pun sedap. Cuma dia dah serap sikit. Kita buat kuah lebih lah. Macam tu. Okey. Mak, tadi ambil cawan lah. Cawan ada tak tadi? Adik, jangan lah cawan bandung ni. Okay. Alright. Yang mana nak grab boleh grab cepat. Okay. Okay, sebab saya pun nak habis bateri dah. So anak kita nak makan lagi. So mana yang tu boleh grab cepat.